Baik, dalam modul sebelum ini kita telah melihat operasi stesen dan tanggungjawab operator. Sekarang kita masuk satu perkara yang sangat penting dalam radio amatur, iaitu call sign. Call sign ialah identiti rasmi stesen radio amatur. Jika AROG membuktikan seseorang layak menjadi operator, maka call sign menunjukkan stesen tersebut sah untuk beroperasi. Modul ini penting kerana banyak soalan peperiksaan berkait dengan identifikasi stesen. Baik, giliran saya untuk memberi penerangan. Call sign diberikan bersama aparatus assignment atau AA. Ini sangat penting untuk difahami. Lulus RA tidak bermaksud anda mendapat call sign. Ramai pelajar keliru di sini. Contohnya aliran langkah permohonan. Pertama, lulus peperiksaan RA kelas C. Kedua, majukan permohonan AROG kepada MCMC. Ketiga, setelah AROG diperolehi, mohon AA serta call sign. Call sign hanya wujud selepas AA diluluskan. Sebab itu sebelum anda memohon call sign, anda kena periksa call sign yang anda idamkan ada ke tidak untuk mengelakkan kegagalan permohonan. Anda boleh memeriksa call sign di laman MCMC untuk kepastian. Spektrum radio ialah sumber awam. Setiap penghantaran mesti boleh dikenal pasti. Call sign membantu pihak berkuasa memantau penggunaan frekuensi, mengesan gangguan, memastikan peraturan dipatuhi. Analogi. Tanpa call sign, komunikasi menjadi anonim dan itu tidak dibenarkan. Call sign Malaysia biasanya mempunyai 3 bahagian. Pertama, prefiks menunjukkan negara dan kategori lesen. Kedua, nombor menunjukkan kawasan atau wilayah. Ketiga, sufiks membezakan setiap stesen. Jadi call sign bukan sekadar kod rawa, ia membawa maklumat. Ini bahagian yang sangat kerap keluar dalam peperiksaan. Jika anda nampak 9W3, itu kelas C. 9W2, 9W6 dan 9W8 menunjukkan kelas B. 9M menunjukkan kelas A. Pelajar perlu biasakan diri mengenal pasti kelas hanya dengan melihat prefiks. Call sign mesti disebut semasa memulakan komunikasi, menamatkan komunikasi dan secara berkala semasa operasi. Tujuannya supaya stesen sentiasa boleh dikenal pasti. Identifikasi bukan pilihan, ia kewajipan operasi. Kesalahan biasa termasuk tidak menyebut call sign atau menggunakan call sign orang lain. Menggunakan call sign orang lain adalah tidak dibenarkan kerana identiti mesti tepat. Dalam peperiksaan, soalan biasanya berbentuk situasi, contohnya seseorang menggunakan call sign rakannya. Dalam operasi radio amatur, stesen tidak semestinya berada di satu tempat sahaja. Operator boleh beroperasi dari rumah, kenderaan atau lokasi sementara. Contohnya operasi mobile bermaksud stesen digunakan semasa bergerak, seperti dalam kereta. Operasi portable pula bermaksud stesen digunakan di lokasi sementara, contohnya di bukit, tapak perkhemahan atau acara komuniti. Walaupun lokasi berubah, identiti stesen tidak berubah. Call sign masih sama kerana ia mewakili stesen, bukan lokasi. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai call sign 9W3ABC dan beroperasi dari kereta, dia masih menggunakan call sign yang sama semasa komunikasi. Begitu juga jika dia berpindah ke lokasi portable, identiti stesen kekal. Call sign tidak bertukar setiap kali lokasi berubah. Semasa memulakan komunikasi, operator mungkin menyebut 9W3ABC Mobile Calling atau 9W3ABC Portable. Perkataan mobile atau portable hanya menerangkan situasi operasi, tetapi call sign tetap identiti utama. Ringkasan modul ini. Call sign ialah identiti stesen. Ia diberikan bersama AA. Ia wajib digunakan semasa operasi. Ayat selamat peperiksaan ialah stesen radio amatur mesti dikenal pasti menggunakan call sign yang sah. Memahami call sign bermaksud memahami identiti dan tanggungjawab dalam radio amatur. Apabila identiti stesen jelas, komunikasi menjadi lebih teratur dan mematuhi peraturan. Dalam modul seterusnya, kita akan melihat perkara yang dibenarkan dan dilarang semasa operasi, satu topik yang sangat penting untuk peperiksaan. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini,
Dua skrin terakhir ini akan memaparkan beberapa soalan contoh untuk anda menguji kefahaman. Jika masih kurang jelas, anda boleh ulang tonton video ini bagi membantu mendapatkan jawapannya. Teruskan pembelajaran dalam siri RAE Kelas C ini. Jika modul ini membantu anda memahami konsep radio amatur, ikuti channel ini untuk modul seterusnya dan ulang kaji peperiksaan. Kongsikan video ini kepada rakan yang sedang membuat persediaan RAE. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan share channel ini. Terima kasih. QRT 73